Sumpah sedap. Tak tipu langsung. Hari ni first time aku nak try masak kerabu Maggi instant dari The CEO Thai Food. Okey, untuk kerabu Maggi ni korang dah tak payah risau. Kuah memang dia dah sediakan dan Maggi sekali. Untuk korang pula, apa yang korang perlukan, korang hanya sediakan lauk pauk yang korang nak makan saja. Macam aku sediakan udang saja. Untuk korang, korang nak masak udang, kerang, sotong, terpulang kepada korang. Lepas tu korang kena ada isi ketam, sausage. Lepas tu letaklah sayur. Macam aku guna kobis hijau dan kobis purple. Lepas tu aku letak tomato. Bila dah masak semua tu, masukkan dia punya kuah kerabu Maggi ni. Macam kuah kerabu Maggi ni, korang dah tak perlu masukkan apa-apa bahan. Sebab dia punya perencah kerabu Maggi ni, kuah ni, dah cukup lengkap. Pedas, manis, masin, dah komplit. Kira korang gau-gau bagi sepati, lepas tu dah boleh hidang dan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap. Sumpah sedap. Tak tipu langsung. Dia punya kuah dia tu, korang dah tak payah tambah apa-apa. Sebab dia punya kuah tu dah cukup lengkap, komplit. Pedas, manis, masin. Cukup sedap. Aku nak pesan dekat korang lah. Kalau nak beli kerabu Maggi ni, pastikan beli 2, 3, 4. Aku garanti kalau korang beli satu, tak cukup. Tak cukup. Itu je aku boleh cakap. Sedap bang. Sedap. Yang bestnya, kalau kita buat kerabu Maggi sendiri, lauk kita boleh letak banyak mana kita nak. Sayur pun sama. Aneka sausage pun kita boleh letak. Berapa banyak yang kita nak. Nak lauk lebih, letak lebih. Tak nak, buat biasa-biasa je. Yang penting, kerabu Maggi ni memang terbaik padu. Kalau korang nak kerabu Maggi instant ni, korang boleh tekan dalam beg kuning.